Assalamualaikum Ji. Ni kali ni punya video video babah seorang je. Umi dengan Izan tak ada dalam video ni. So mana yang nak tengok, tak nak tengok, tengoklah juga. Support. Support. Dah tengok tu tekanlah subscribe. Jadi hari ni kita nak buat apa? Kita nak pasang benda ni. Nama dia apa? Roof box. Nak pasang ni, nampak ni. Kita nak pasang ni dekat mana? Pasang ni dekat situ. So ini roof box takar. Kita buka dulu lah ya. Bismillah. Okay. So roof box ni dalam dia ada alamak dah ke ni dah. Dalam dia ni ada rack. Ni rack takar. Rack 2. Bismillah. Rack 2. Lepas tu dia punya cover tepi, side cover. Side cover. Dengan dia punya penyangkut. Dengan dia punya penyangkut So ini barang-barang yang dibagilah. Ni dia punya tempat hanger apa semua dalam ni. Aksesori dalam kotak ni. So mula-mula kita akan pasang rack ni dulu. Okay. So kalau nak tahulah rack ni sebenarnya kita dapat daripada Sam Campus. Sam Campus dia nyaris nak jual, tapi kita ambil kesempatan waktu tu. Kita cakap tak payahlah jual, bagi je lah. Kita dapat benda ni dalam 800 lebih ke harga dia ni. Kalau kat Shopee murah sikit lah. Lepas tu kita dah ada benda ni, takkan nak pakai rack ni je, mestilah nak kena ada roof box dia ni. Jadi roof box ni nanti kita bagilah kalau kat harga kat Shopee kan. Kat Shopee berapa beli roof box dengan rack ni. Salah satu faktor kita pasang ni sebab roof box tempat keluar untuk kita nak letak barang dalam iris ni agak limited. Jadi kita pasang lah benda ni. Lagi satu, dekat dia punya atas ni kan, atas bumbung ni dia agak kusam. Jadi kita akan pasang ni. Ini atuk belah babah Okay. So stay tune. Okay, dah siap pasang. So inilah keberadaan dia. Ni saya buat seorang je ni. Okay, so mula-mula pasang, lepas tu marking. Marking dulu. Dah marking baru letak. Okay, dah letak. Bawahnya ada skru tau. Bawahnya ada satu skru. Kena longgarkan dulu, adjust. Lepas tu pasang dia punya ni. Dia dah betul-betul ngam, tengok tegak, cantik. Baru kita ketatkan ni. Ini jangan ketatkan lagi, baru ketatkan bawah ni. Dia punya untuk adjust dia punya tapak dia ni. So bila dah adjust kan, baru pasang dia punya penyangkut ni. So ni part-part semua dah settle. Tapi jangan lupa kena test goyang-goyang dulu. Goyang-goyang. Goyang-goyang, nak tengok kekuatan dia. Kalau tengok kat timelapse tu saya ada goyang-goyang lah. Tu nak tengok kekuatan dia. Okay, so kita siap pasang dulu dia punya kunci ni. Nanti tinggal masukkan dia punya roof box saja. Dah pasang kunci ni, dah pasang dia punya cover ni, dah kunci. Pastikan kena kunci betul-betul dah kunci, tarik. Sebab ayah mentua saya, dia pasang, saya tak pastilah dia terlupa kunci ke ataupun kunci tak ketat, hilang satu. So satu ni berapa ringgit saya beli kat Shopee, adalah jual.
Okay, siap pasang ni. So sekejap lagi saya akan naikkan ni pula. Okay, ini memang saya pasang seorang je ni, tak ada bantuan siapa-siapa. Ray tak ray. Okay, ni tengah kunci. So pusing, masukkan. Okay, saya tunjuk yang belah sini ni last. Okay, ni masukkan. Masukkan dulu. Masukkan. Okay, lepas tu lock. Dah lock, tarik. Okay, so inilah keberadaan dia. Nampak nice tak? Nice. Okay, untuk nak naikkan dia punya rooftop pula. What? Rooftop pula, roof rack. Roof rack pula, roof box. Melalut dah. Okay, cuaca pun macam nak hujan Saya ni sekarang ni dekat kampung. So untuk kat dalam ni, sebab ini saya dah pasang. Okay, saya dah pasang belah sini. Kalau perasan sini, tinggal ni tutup kat dia punya screw je. Sana pun saya dah pasang. Tinggal dua ni. Dua ni saya akan tunjuk macam mana kita nak pasang dulu. Okay, nampak tak nampak? Ini saya dah lock. Saya dah masukkan dia punya penyangkut dia daripada bawah ni. Saya letak. Masukkan dia punya getah. Getah ni masukkan. Okey, kemudian masukkan dia punya ini. Ini setiap untuk dia punya letak tali Dia ada bagi tali. Dia ada bagi tali ni. So nanti saya pun akan tunjukkan. Okay, so ini kita pasang dulu ni. Ni dah pasang, kita letak. Okay, lepas tu baru kita ikat skru. Okay, saya akan buat yang sebelah sana pula Okay. Okay. Getah pelapik. Kemudian ini. Okay. Kemudian ini. Dah siap pasang. Seorang-seorang pun boleh. Okay. Pada yang tanya kan, beli benda ni berbaloi ke tak? Saya rasa berbaloi. Sebab dia satu lagi dia buat kereta ni nampak lebih sporty. Satu lagi dia punya inilah keperluan dia untuk Iris, memandangkan dia punya ruang kecil, kita boleh letak satu lagi kat atas ni. 450 liter. Boleh letak luggage sedang 3 kat sini. Lepas tu dalam ni pun saya pernah sumbat Umi dengan Irzan. Muat duduk dalam ni. Dia main dalam ni, menyuruh-nyuruh. Okay, dah siap, tinggal pasang tali je. So ini tali je. Tengok tali dia macam mana. Okay, ini letak dekat sana. Sini. Oh, simple je tali dia ni. Pasang kat sini.
Ni untuk tak nak bagi barang dia bergerak lah sebenarnya. Tapi dia punya ruang ni macam besar. So dia kena buat sidang. Okay. Dah siap. Dah siap. Tadi. Nampak? Okay. Nanti kita tinggal tutup dia punya cap ni. Sebab saya nak letak gam dulu. Ni saya rasa dah tak ada buka-buka dah dia punya ni. Yang dah letak gam. Tutup. Lepas tu ada dia punya ni. Untuk tampal dekat lubang-lubang dia ni semua. Yang ada lubang-lubang ni semua. Nampak? Lubang-lubang ni. Kita tampal lebih ni. Tak nak bagi apa semut ke apa ke masuk kan. Alright. Okay. Hop. Okay. Nampak Takar. Smart. Lagi satu yang ni saya dah cuba. Saya tak pernah cuba buka dua-dua belah. Dia ada dua kunci. Sebelah sini boleh buka, sebelah sana pun boleh buka. Tapi saya tak pernah try dua-dua buka. Sini dengan sana. Nak cuba ke? Nak cuba ke buat? Sekejap saya cuba try buat kalau boleh. Okay, ini kunci dia. Kunci dia ada dua. Saya kena buka lah. Sebab saya tak pernah buat. Lepas tu dia macam curious tau. Macam boleh ke? Jadi ke kita buat? Okay, so dia ada dua kunci. Kita try buka. Dua-dua belah Okay, pertama sekali sebelah ni try buka. Yup. Okay, kita try buka sini. Kita try buka sebelah sana pula. Nak tengok menjadi ke tak menjadi. Okay. Uish, ketat dia. Tak boleh kot. Macam boleh. Tapi dia macam saya tak tahu, dia tak sarankan untuk buka sini ke ataupun apa. Tapi sekejap saya try buat dulu. Saya rasa tak payahlah. Saya pun takut benda ni patah nanti. So bendanya janganlah jangan buat. Kalau dah buka sebelah sini jangan buka. Saya tak tahu benda ni boleh ke tak boleh. Tapi saya try buat macam tak boleh je. So dia boleh buka sebelah je. Okay, takut apa ni, owner Takar ni tengok kan, kena marah saya. Buat benda-benda buka-bukaan aja kan. Ada lagi satu saya nak tunjuk dekat bahagian sini kan. Dia punya tempat lock ni terpin. Untuk rack dia ni, kalau pasang belah depan sini kan, belah depan semua kena pasang macam ni tau. Belah depan dia ni, perasan tak? Belah depan dia ni dia lebar sikit. Ini dia akan tirus. Sebab benda ni dia akan buat gangguan bunyi dia tu kurang. Saya ada tengok dekat video jugalah. Ni ada belajar sikit-sikit. So kalau pasang yang ini belah depan, dia akan bunyi tau. Dia ada angin berjalan dekat atas bumbung ni. Nanti saya drop video tu untuk korang tengok jugalah mana yang nak pasang. Sharp part is needed not to cut the air, as someone think, but to close smoothly the rear airflows. Therefore, check how your crossbar are standing and if necessary, rearrange it in the correct position. Saya dah siap pasang semua ni. Lubang-lubang pun semua saya dah tutup. Semua dah tutup kan. Cuma tu lah, ini kan ada lebih. Saya rasa sebab benda ni, dia tengok dia punya stiker dia ni dengan benda ni, saya rasa benda ni tak payah nak pakai gam 3 second ke apa. Dah tutup macam ni kan, lepas tu nanti cover je dengan stiker. Perkongsian ni membantu ke, tapi benda ni pun alah basic je. So ini bergantung pada editor lah, dia nak masukkan ke tak ni dalam video.
masuk, tak masuk, tak apa. Tidak kisah. Okay, so tali pun semua dah pasang. Nanti tinggal letak barang je. Okay, dah settle. Okay. 4 liter, 4 Mac 2026. Okay guys, so itu je lah video untuk kali ni. Ni nampak? Okay tak? Kemas tak? Kemasan tak? Ni daripada sini, sisi belakang. Okay, sisi tepi, sisi depan. So dia boleh lah cover bumbung ni. Okay. Macam mana? Tegak tak? Saya buat seorang je ni. Tegak kan? Okay. Okay lah. Boleh lah ni. Okay. So video pun dah sampai ke penghujungnya. Berat untuk menghabiskan video ni. So jangan lupa subscribe, like, comment and share. Sorry lah, video ni tak ada Irzan dengan Umi punya video. Ni video Babah buat DIY je. DIY sorang-sorang pasang roof box. Okay, jumpa lagi di video akan datang.